Lelaki buat konten sedih, kantoi menipu buat permohonan maaf. Sumbangan apa, nombor akaun apa semua. Ada yang dah pernah bagi sumbangan, Yang kau pernah minta duit orang tu. yang pernah Seorang lelaki tampil membuat permohonan maaf selepas didapati menipu orang ramai dengan meminta sumbangan. Lelaki yang dikenali sebagai Abah Harun itu sering memaknai video yang memaparkan dirinya yang ditinggalkan anak-anak sendirian di rumah. Menerusi video yang dikongsikan juga, Abah Harun akan menangis bagi meraih simpati orang ramai agar memberinya sumbangan. Bagaimanapun taktik lelaki itu akhirnya terbongkar dan lelaki itu memohon maaf kepada sesiapa yang pernah ditipunya. Okey. saya Harun bin Puasa. Kuat-kuat. Saya Harun bin Puasa minta maaf pada semua sekali lah kalau ada yang tersalah, tersilap. Pada semua siapa-siapa yang awak apa? Ada yang Maki, pernah saya hina. maki, hina. Kalau tersalah daripada saya minta maaf banyak-banyak pada semua sekali. Itu aja. Sumbangan apa, nombor akaun apa semua. Ada yang dah pernah bagi sumbangan, Yang kau pernah minta duit orang tu. yang pernah bagi sumbangan, saya minta halalkan dunia akhirat. Yang pernah minta tolong, cakap sekali. Dan pada yang daripada Singapura, Kak Sarjana, saya mengucapkan ribuan terima kasih, minta maaf banyak-banyak jika salah dan silap saya daripada ujung rambut sampai ujung kaki. Yang pernah apa tu? Yang pernah hina semua dengan Tadi saya dah cakap tadi, yang pernah saya hina juga saya minta maaf banyak-banyak. lagi sekali saya nampak lagi sekali TikTok tu semua atau live, saya tak larat lagi ambil tindakan Allah, hai. Dek, abang rindu kat adik, dek. Adik tengok keadaan abah sekarang macam ni. Kakak pun dah tak ingat kat abah ni. Ya Allah, apalah jadi nasib abah ni. Tolonglah ya. Ana, hantar adik nak. Kakak, balik nak. Sekejap pun jadilah. Abang rindu sangat ke kakak. Kakak tak ingat ke abah ni? Yang dulu kakak selalu tidur dengan abah, baring dekat abah. Ya Allah, ya tak kuatnya aku. Tak sanggup sebenarnya kalau ikutkan hidup dia, biarlah lagi baik mati lagi bagus macam ni. Rindu dekat adik, rindu dekat kakak. Ya Allah, balik nak. Abang rindu tolong.